Sedap lah ya, dodol 3 pucu ni. Rasa dia sama macam arwah atuk nenek buat. Kan. Adik sempat ke dengan arwah datuk nenek? Lah, kenapa tak sempat? Dulu masa arwah atuk nenek ada, adik yang kacaukan dodol. Buat itu, buat ini. Lama tau ya nak siapkan dodol ni. Berjam-berjam baru boleh makan. Memanglah nak buat dodol ni makan masa. Tapi sekarang ni, Dik, senang je. Beli je kat beg kuning. Mai ayah satu, nak rasa. Ayah nak perisa apa? Yang adik punya ni perisa original. Gula-gula Melaka. Satu lagi ada perisa durian. Ayah nak rasa yang durian lah. Yang durian. Nah ayah, 3 bucu tau. Wah, besar. Sah, kenyang ya. Sedap, Dik. Durian dia tu ada rasa. Memanglah ya, dah nama pun perisa durian. Memang rasa durian lah. Ni adik beli kat mana ni? Tanya adik pula. Dodol ni kan ayah yang bawa balik dekat rumah. Sepatutnya adik tanya ayah beli dekat mana? Oh ya, ayah beli dalam beg kuning. Dalam beg kuning? Ya. Nanti ayah beli lagi dodol ni. Sedap. Nanti ayah beli lagi dalam beg kuning.